Okey kawan-kawan, ni ialah bahan-bahan untuk kita buat water roux. Water roux ni dia pengganti pelembut donat ke roti-roti ke macam tu lah. Okey. Bahan ni antara pengganti pelembut roti. Okey, untuk donat, untuk roti-roti semua kawan-kawan boleh guna ni. Hanya dua bahan ni saja untuk kita buat water roux ni. Okey. Kalau sebutan Kak Noh salah, para bakery yang biasa buat roti, betul kan ya? Kak Noh tak pandai sangat sebab dia memang panggil water roux atau pelembut. Okey, pelembut roti lah. Okey, bahannya hanya ada 2 sudu tepung gandum, 1 cawan air. Itu saja. Kita masak sampai dia dah sejuk, kita simpan kat peti sejuk. Bila guna, boleh guna. Tapi setahu Kak Noh, dia tak lebih daripada 3 hari lah. Kalau 3 hari tu katanya masih boleh guna lagi. Lebih daripada tu, Kak Noh tak jamin. Okey. Ini saja bahannya. Jom kita buat water roux kita atau pelembut roti. Okey kawan-kawan, 1 cawan air, 2 sudu roti. Roti pula, tepung. Ya. Jangan buka api dulu. Kita kacau sampai dia sebati dulu. Okey kawan-kawan, kita kacau dulu. Kacau sebati dulu. Lalu kita buat pelembut roti. Ada yang bahagian pelembut roti kan. Ini yang secara alaminya. Simple. Dah rata macam ni, kita buka api. Api kecil saja ya. Kacau sampai dia memekat lah. Itu saja. Lepas tu kawan simpan dalam bekas. Nak guna nanti boleh guna. Okey. Katanya sesuai untuk buat donat, buat roti katanya. Jadi Kak Noh buatlah, simpan ni. Mana tahu Kak Noh nak buat roti, bolehlah Kak Noh guna nanti. Okey. Dia memang ada ya kawan-kawan, kalau cari dekat mana-mana bahagian roti pun, yang buat roti ada, dia kata sebagai pelembut roti, sebagai option lah. Guna ni saja. Ada juga orang buat roti macam roti apa tu, dia tak pakai yeast kan, tapi dia pakai sourdough. Sourdough tu dia guna, ada biang dia sendiri yang dia bagi makan tepung tu sampai dia jadi elok, jadi cantik lah. Okey, ni nampak dah jadi. Dia macam ni lah ya. Ni kita sejukkan. Nanti kita letak dekat bekas. Kawan-kawan simpan. Nak guna boleh ambil. Ni Kak Noh buat sikit je. Nampak dia makin berkilat kan. Ni dia water roux kita. Kalau sebutan Kak Noh salah, minta maaf. Kak Noh ni pun sekolah tak tinggi kawan-kawan, tapi cubalah. Okey, ni dah siap. Nampak tak cantik ni? Dia dah berletup-letup ni. Dia tutup. Sejukkan, nanti kita simpan dalam peti sejuk. Okey, ni masih panas jadi Kak Noh tak nak letak dalam bekas. Kak Noh biarin dulu, nanti Kak Noh simpan dalam bekas. Kak Noh simpan peti sejuk bila Kak Noh nak guna. Nanti Kak Noh cuba kongsi dengan kawan-kawan kalau sempat lah. Kalau tak, Kak Noh kadang buat sendiri je kadang. Okey, ni dah siap water roux kita. Simple. Kawan-kawan boleh cuba. Resipi senang dan mudah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.